Aku parking duit aku dekat dividen lagi berbaloi. Extra payment dapat, dividen pun dapat. Melissa nak ulas sikit komen klien ni. Apa yang dimasukkannya mungkin ialah extra payment tu dia park di tempat yang mempunyai pelaburan yang lebih tinggi. Contoh, anda ada RM12,000 jika anda letak di ASB purata dividen ASB 5.75%. Kalau RM12,000 darab 5.75% jadi RM690. So, anda dapat dividen RM690 dan RM12,000 masih di tangan. Jika anda guna duit yang sama, RM12,000 untuk jimat loan rumah 4%, RM12,000 darab 4% dapat RM480. Anda dapat jimat RM480 setahun. Dan RM12,000 tiada di tangan lagi, telah diguna untuk penolakan pokok baki pinjaman. Selain anda ambil flexi loans di mana anda boleh keluarkan balik RM12,000 bila diperlukan. Dari dua contoh ini, perbezaan ialah RM210. Kesimpulannya, pelaburan yang lebih selamat seperti ASB, tabung haji atau KWSP mungkin akan dapat lebih tinggi dividen dan mungkin nampak lebih berbaloi. Tetapi jika anda seorang yang nak hutang rumah cepat habis, maka tak salah nak bayar habis loan rumah. Setiap orang ada cara masing-masing, pilihlah yang mana sesuai dengan anda. Follow Melissa for more tips.